So welcome to all people guys. Dah lama juga saya tak bervlog. Jadi kali ni kita akan buat vlog. Kita akan pergi mana? Ya, Teluk Cempedak tu. Boleh lagi ya saya buat vlog dekat apa? Cempedak dua di luar pagar. Ambil gala tolong tunjukkan. Boleh? Okay, dengan kita ada Noah Numaya. Ayah, Noah. Cepatlah besar sikit Noah. Nanti boleh buat vlog apa-apa. Kan? Betul tak? Okay, let's go guys. Kita akan gerak sekarang. Selamat tinggal perjalanan ni. Hati-hati pakai seatbelt belt. Kita dah nak sampai. Kita nak pagi tadi. Lepas tu sekarang dah pukul 12 gitulah, 12. Jadi kita check in dalam jam 3. Jadi Noah pun dah tidur. Noah, tengok Noah. Hai guys, by the way kita pun dah sampai dekat Teluk Cempedak. Kita duduk dekat hotel Hyatt Regency. Tempat dia macam beli-beli lah ya. Tempat dia macam kayu-kayu sikit. Tempat dia ni kan, nampak? Ada kolam. Lepas tu tepi pantai. Best lah orang cakap. Macam kita nak apa dia? Macam family lah. Macam nak santai-santai, nak bercuti. Boleh lah. Kalau korang nak lepak kat sini, okey lah geng. Not bad lah, not bad kan. Tak senang kan? Tak gantu. Tak gantu. Hotel mana yang gantu kat Malaysia? Ha? Oh. Assalamualaikum. Macam mana kau jatuh? Wow. Okey. Dua katil, satu TV. Lepas tu ni apa? Batik. Okey, lepas batik ada meja. Ada meja, kita tengok pandangan Kita tengok view. Boleh tengok view? Saya request ke view dekat sini macam baik juga tengok view sini. Dia tepi pantai lah. Orang cakap boleh aku giling sampai pagi tak balik. Oh no. Tak balik. Gila tu. Okay, jadi macam gini kita bercuti jap, kita santai, kita rehat. Nanti malam kita akan jalan-jalan. Kita akan tunjuk suasana dekat tempat ni, apa benda yang best Ni ibarat macam kita bercuti lah. Noah boleh? Noah cepat besar lah Noah. Nanti boleh buat vlog apa-apa. Boleh tak? Boleh ke Noah? Boleh ke? Boleh kan? Muah buat. Muah. Biasanya kalau macam kita tengok orang review hotel kan, biasa orang nak tengok tandas kan? Tandas apa yang dia ada lah. Okay, kita review ni dulu Oh, ni tandas dia. Oh, cantik ke tandas dia? Mana cerminnya? Oh, cerminnya bercantum. Oh, nanti kalau saya mandi awak janganlah buka, bogil lah saya. Oi, gila tu. Real. Okay, ni tempat mandi dia. Tempat mandi dia macam dekat ni macam kat sauna bro. Tempat apa ni? Jamban. Tempat merah. Okay lah, kita siap-siap dulu, santai-santai dulu, rehat-rehat dulu. Nanti petang, malam kita sambung balik, okay? Alright, boleh Noah? Okay? Guys, by the way kita pun dah berada dekat apa ni panggil ni? Natural Batik. Ya, Natural Batik ni tempat lukis santai tapi di Kuantan lagi ingat. Okey. Jadi kita layan diri dulu ataupun layan anak, layan family dulu. Apa yang ada dekat sini, geng. Let's go. Saya ambil yang ni. Saya akan try warna, saya akan try cantikkan bunga ni geng, supaya
Dia macam main colour-colour lah cakap guys. Tapi by the way tempat ni banyak juga lah guys macam baju-baju, batik. Siapa yang minat ni kan, korang boleh datang sini guys. Banyak jual baju-baju batik. Macam makcik-makcik ke, tapi tak semua makcik kan. Kebanyakan cikgu lah. Cikgu kan suka pakai baju batik kan. Sini lah tempat dia, baju batik. The real batik. The real batik. Okay, let's go. Warna lu. Dia buat apa tu? Noah, ini ke hasilnya Noah? Ini ke hasil dia? Apa pula? Hasil daripada seorang Noah. Okay, jadi kita ada The Real mewarna. Saya dulu pernah ni dalam sekolah dulu saya pernah masuk mewakili mewarna yang paling cantik. Saya dulu pernah dapat nombor 1, nombor 2, top paling-paling top 3 lah. Korang nak tengok ni? Saya akan buktikan kat korang yang saya pernah mewarna The Real. Tapi pelukis pun saya nombor 1 juga game dulu. Tapi warna, kita tengok warna Okay, let's go. Nah, tengok. Papa tak dapat cat tau. Papa tak dapat warna. Papa baru je nak tunjukkan bakat. Tapi Papa kena jaga mak kau yang kena colour. Tak apa. Tak apa, tak ada. Okay, sini. Sini. Okay. Buat. Warna. Dia dah warna guys. Masalahnya kampung dia dah warna-warni dah tu. Noah, kampung Noah warna-warni lah. Dah kering, dah jemur. Lepas tu kita kena sampul lah. Mana ni? Baik, ni setahun ni kalau nak buat. Tadi kita buat berapa minit? Pak? Berapa minit? Agak-agak 30 minit. Oh, 30 minit tu. Dia banyak je lagi. Nampak ni, dia ada banyak-banyak bentuk. Dia ada ular, ada KL, ada bunga, ada monyet beruk, ada kucing. Wish, gila. Oh, ni dia buat macam frame frame. Oh, nice. Ini dah macam lain lah. Ini kampung warna-warni lah orang cakap. Oish, gila lah. Ini hasil awak gila tu. Okay, jadi kita dah habis lagi warna-warni. Nampak? Ini hasil awak Ni awak punya. Ni kan? Noah. Ni Noah punya. Nah Noah, ini hasil Noah punya. Ni dah macam kampung warna-warni dah Noah. Nah. Gila duk. Ya, okey. Jadi kita akan pergi ke pantai tempat resort kita. Resort ke hotel lah? Oh yeah, hotel lah geng. Jadi kita lepak-lepak, santai-santai kat situ. Okey. Jadi let's go. Dah tukar baju dah. Dah balik. Dah habis warna betul balik. Allah, nangis dia. Jangan nangis. Jomlah kita pergi pantai. Petang ni sebelum maghrib geng sebelum maghrib. Tadi seorang bapa akan melaksanakan tugas ini. Kita akan pelajari dan kita akan melayani keluarga kita. Okey? Let's go. Jom Noah. Jom mandi pantai. Tengok ni nampak dari kolam. Best lah. Dari kolam, korang boleh mandi kolam sini. Hai bro. Yes sir. Okey. Jadi kita boleh antara mandi kolam ataupun mandi dekat pantai. Ya, bersantai-santai boleh. Macam-macam aktiviti lah korang. Aktiviti yang korang boleh lakukan kat sini. Besar. Best lah.
Noah kena belajar pijak pasir. Jadi inilah pasir Noah. Inilah pasir Noah. Noah tengok apa? Noah tengok laut. Pandangan. Nampak? Pijak pasir tu Noah. Macam menggigil dia. Ketakutan. Inilah pasir Noah. Pasir pantai. Good morning guys. Okay, kita bangun pagi, kita kena buat apa? Makan. Jadi kita breakfast. Si kecil ni bangun breakfast. Breakfast Noah. Breakfast. Jom kita makan. Mama dah siap dah. Dah mandi-mandi dah Mama. Kita tak payah mandi Kita terus makan. Okay, boleh Okay, jom. Jalanan yang sangat jauh untuk pergi ke breakfast. Macam tengah berjogi. Dia macam ada tempat ni macam ni, macam bangunan sini, bangunan sana, bangunan sana. Tapi dia cantung kan. 3 blok. Ada 3 blok tu. Gila lah awak. Ni kita makan awak pagi-pagi. Si lemak. Si lemak baik. Ayah ambil nasi dagang ais lemak. Saya campur nasi dagang dengan nasi lemak. Nasi dagang tu makan dengan sambal ais lemak. Yelah. Nasi dagang kan ada kuah je. Tak tahu, tak apalah, makan je lah apa yang ada. Nah. Mu makan keropok pagi-pagi buta. Ya, okay. Alright lah, kita jemput makan dulu geng. Inilah makanan kita pagi hari ni Let's go man. Okay, apa perasaan awak tengah healing ataupun bercuti untuk hari ni? Perasaan dia relax lah. Apa? Relax. Relax? Apa yang relaxnya? Relax, lepas tu dah tak boring sangat lah duduk rumah. Okay, biasanya awak boring sebab apa? Sebab duduk rumah kan, kita buat benda sama je, tengok anak je. Lepas tu kena jadi budak-budak lah, kena main dengan anak. Lelaki aku kalau dia kerja, dia tak main dengan Noah sangat. Dia kalau bercuti baru dia main. Mestilah seorang bapa dan bekerja adalah tanggungjawab bapa. Ya. Okay, let's go. Alright guys, by the way kita tadi pun dah bagi mandi pasir. Pasir layan-layan Noah anak saya tu.
Jadi malam ni kita akan ada aktiviti. Aktiviti apa? Aktiviti kita akan berjalan-jalan dekat bawah. Sebab esok kita dah balik kan. Jadi okey lah baju ni bagi awak. Betul kan? Baju ni okey tapi dah busuk. Jadi tukar lah. Tak adalah untuk esok pagi boleh. Boleh esok pagi. Esok pagi lah tukar lah. Okay, jadi kita turun bawah geng. Tukar baju dulu. Let's go. Okay, kita pergi perjalanan yang seterusnya untuk jalan malam-malam. Dekat je. Dia macam dekat sebelah hotel juga. Sekejap, saya tunjuk Ni hotel dia. Hotel ni kalau jalan masuk. Okay, jadi kat sini kita kena jalan sikit kaki. Antara boleh jalan dekat dalam pun boleh, tapi pasir-pasir lah. Malah jalan pasir, jadi kita jalan kat raya senang sikit lah. Itu dia rombongan. Rombongan? Oh, biasalah. Rombongan ni. Oh, bas ni. Bila sebab orang cuti kan. Ada McD, ada Family Mart, ada apa lagi? KFC. KFC depan tu. Ada apa ni? Ada apa ni? No. Frog no. Frog. Tempat sini best juga kan. Dia macam-macam kan. Kat sebelah hotel ni ada KFC kan. Ada McDonald, ada macam-macam. Oh, Starbucks, ada kedai makanan. Oh, ni apa ni? Loteng, ada loteng. Gila siap. Dia macam orol lah sini, orol. Ini ni mak. Outdoor pula. Tadi dah pergi kat kanan tu. Nasib baik dekat tu. Kalau jauh lepak mat. Bukan pernah pergi ke? Tak pernah. Tadi kita pergi sini. Kat dalam ni hotel kita dekat sana. Tak adalah jauh sangat kan. Tapi bagi saya penat tu. Tak apalah. Layan kan. Esok dah balik. Kontraknya main. Gila kali. Alright, maksudnya hari ni hari terakhir kita pun dah kemaskan barang. Tidur dia. Tidur. Barang-barang dah dikemas semua. Jadi agak-agak bersepah sikit lah, tapi tak boleh bising sangat Lepas bising nanti Kang bangun Kang budak ni Kang. Okey. Dah kemas? Jom kita balik. Saya rasa guys sampai di sini sajalah guys untuk vlog saya geng. Walaupun agak kekok sikit ataupun bukan kekok lagi. Lagi satu, saya pun baru beli kamera. Saya baru beli kamera DJ Cosmo ni. Tak tahu DJ apa ni. Jadi dia macam agak tak selesa lagi lah. Mungkin nanti akan next vlog mungkin okey lah tu kan. Okey. Jadi sampai di sini saja guys. Thank you so much guys Jangan lupa like, jangan lupa komen dekat mana yang korang agak-agak macam contohlah vlog awal seterusnya vlog dekat mana awal, dekat mana. Okey, korang suggest ni. Okey. Thank you for watching. Bye bye. Like, subscribe, comment.